Masuk pasar, langkah kaki mana? Pinat. Bukan pinat lah, Pijaya dekat air. Pijaya. Langkah kaki kanan ke kaki kiri? Langkah kaki kiri. Sebab apa langkah kaki kiri? Sebab Nabi kata, sebaik-baik tempat itu ialah masajiduha, tempat masjid. Tempat sujud. Sebaik-baik, seburuk-buruk tempat itu aswaquha, nak pasar. Mall ni, mega mall. Masuk pasar, masuk jaya, langkah kaki kiri, keluar kaki kanan. Sebab apa pasar itu tempat buruk? Sebab orang mau damping pasar, dia buat list pun, ni ada kertas ni. Orang pun kalau dah buat list kat rumah, kita nak beli hot ni je. Jangan duk iPad hot lain. Pi. Oi, promosi ni. Jangan tak ada dalam list. Kira apa bukan nak ada dah ni. Tu elok entah duit tu. Orang kata apa? Rambang mata. Beli hok capah ni teman. Capah tu. Asal nak beli tengah troli je, jadi 2 troli. 2 troli. Satu anak suruh, satu mak suruh. Kopi kereta. Itu Nabi kata, pasar tempat yang buruk. Masuk pasar kaki kiri, keluar kaki kanan. Itu adab dia. Itu sunnah dia. Sebab Nabi nak ajak kita, disiplin, adab. Kalau orang hak maknun lah, orang hak maknun sikit, macam tu lah.